Wow, menariknya. Akak ni jual topi keledar siap ada desain-desain ni. Jap. Kena tanya ada sirim ke tak? Ada sirim tak Zuzu? Ada. Sirim tak ada jangan pakai tau. Sebab kalau sirim tak ada bahaya awak jangan pakai Oh, macam ni dah confirm ada sirim, memang selamat lah. Bolehlah beli. Korang pernah tengok tak stiker macam ni dekat topi keledar korang? Stiker macam ni bukan hanya ada di topi keledar sahaja tau. Ianya juga ada di barang sekeliling korang. Contohnya macam peti ais, dapur dan juga alat pemadam api pun ada. Okey, jom kita ambil contohnya topi keledar. Korang nak tahu? Tanda ini menunjukkan bahawa topi keledar tersebut telah diuji dan mematuhi standard keselamatan Malaysia. Ingat, topi keledar bukan sekadar aksesori. Ia merupakan penyelamat nyawa di jalan raya. Aman saja mau